Okay, Assalamualaikum. Selamat morning. Okay, so macam biasa, pada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Dan jangan skip iklan. Okay, tolong. Alright. So sekarang ni aku dekat macam biasa, port biasa. Kalau nak pergi ride, memang kat sini lah. Kita RV Shell Sierra Perdana. Alright. Jadinya sekarang ni kita orang nak pergi ke Janda Baik, nak ride Janda Baik. Dekat sana 3 hari 2 malam lah. Okay, kita orang tidur dekat inap desa chalet. So kat sini berempat je sampai ke Melaka kot. Nanti tak tahulah jumpa kat mana, nanti kita orang deal balik. Sekarang ni kita orang plan nak sarap dekat Air Hitam lah. Air Hitam, kita orang sarap dekat situ je. Okay, lepas tu baru kita lajak ke Melaka. Berhenti lah setiap RR pasal aku bawa LC. Ada orang bawa Y Suku. Ikut kan memang kena bawa skuter, tapi macam tak ngam lah. Pasal ada satu kat Chai kan, teman lah, teman. Pasal ada tracer, ada Versys, pasal ada satu skuter QJ 350. Lagi seorang aku tak tahu dia naik apa, skuter kot juga. Aku rasa naik skuter juga. Okay, so orang lama kembali Lia. Tracer dia aku tak bawa lagi. Aku nak review motor ni tapi tak ada masa kot. Kerja banyak. Okay, tunggu seorang lagi tengah pam angin. Isi minyak buat LC. So guys, sekarang jam menunjukkan pukul 8 pagi. Okay, kita orang masih dekat Shell Sierra Perdana. Okay, Abang Bona pun dah sampai ni. Dia dah beli box baru kan. Ui, buat topi baru. Okay, so aku sekarang ni motor ni pakai minyak RLT Racing 1550. Okay, yang bawa IP punya tu. Sekarang dah ya. Dah silap. Dah mana. Sekarang dah 700 km lah. 700 km aku jalan. So tak tahu sampai Janda Baik berapa km kita pakai. So kita set dulu daripada Pasir Gudang. Alright. Okay, jom kita ke sana jap. Ui, motor baru lah. Zontes. Ya, Zontes 368G. Orang duduk skuter kau segan nak beli skuter. Aduh, ada ketum pun sama. Ada ketum. Terbaik. Ada ketum. Ada buat kan. Boleh pinjam betul faham naik. Ada ketum. Kal jalan lah. Ketum. Ni aku ada tempat aku nak urutkan mak aku. Oh. Esok naik lah. Ui, baik dah. Mati boleh beli? Dah, dia kontak. Aku dah tunggu dia. Dia dah temu dah. Dia dah kerajun. Si aksesori pakai. Ui, garang tu Zontes dia. Ini loaded mat. Ui. Janda baik. Baik ni janda. Ui, smart. Aku memang suka tengok motor ni. Memang idaman ni. Tak apa. Kita tunggu turn kita. Kita layan LC ni dulu. Okay, jadi stay tune lah. Kita sambung sekejap lagi.
Okay guys, sekarang kita orang dah sampai Macap. Tinggal aku berdua dengan Lan. Yang lain semua dah ke depan. Asal motor besar biarlah. Kita santai je. Kita motor kacai. Okay, kita satu bar. Daripada Seri Perdana sampai Macap, kita satu bar. So kita top up RM6. Alright. Berapa bar minyak lah? Dia satu bar. Satu? Ha. Okay, dah lagi. Vibrate tangan kaki. Oh, laju kan. So jom kita terus ke sarapan pagi dekat Air Hitam. Sekarang jam dah pukul 9 pagi. Dah Lan? Okay Lan Lan kena tinggal mat. Kesian pula aku tengok. Aku lagi sangat kot. Aku kena maintain 1-2 lah. Yang motor besar semua dah kat depan. Tak apa lah, dia orang tahu jalan. Biarlah dia orang jalan dulu. Alright. Jom. Stay tune. Kita orang dah sampai Jayuk, kita join sekali lah. Alang-alang kot dia kata. So kita orang sanak-sanak kat restoran Jasnita di Malau Klasik. Memang pop biasa lah. Ali tak diundang. Ali tak diundang. Tak apa. Alang-alang. Jangan sampai jadi baik. Tahu-tahu sama jadi baik je. Mak pergi sini lah. Mak pergi sini lah. Aku punya anak. Sekarang jam pukul 9 pagi. Sejam je daripada Seri Perdana sampai Air Hitam. So kat sini ada roti canai. Sedap sikit makan. Motor aku tak naik, saya 110 je cakap. Cakap mana lah ni? Cakap tapi senang lah. mana lah ni? Tak apalah, tunggu sekejap lah. Dah 80 tak muncul-muncul ni. Serius tak? Restoran Jasnita di Malau Klasik. Sama. Sarap. Wah, Jayuk join tak ya? Motor baru. Weh, semak oh. Dah naik kan? Puas hari tu naik KL. Ui, turun naik KL. Orang. Ui. So, aku makan nasi lemak. Roti canai tak ada. Roti canai habis. Habis, kita balik. Adik tinggal. Jom makan. Okay guys, sekarang kita orang nak gerak ke apa? Ke Air Keroh. Sebab Jun dia tunggu kat sana, kat Melaka. Sekarang ni dekat Air Hitam, isi minyak. Jom. Sambung nanti. Let's go.
tapi dia tak ada. Dia kat depan, kat Pedas Linggi lah. So, jom. Motor baru. Motor baru QJ. Dah layan skuter dah. Okay guys, sekarang ni 220. Sekarang ni kita orang dekat Pedas Linggi, hentian Pedas Linggi. Apa tu, Jun tunggu kita dekat sini. Bukan dekat air keruh. Tadi kita orang isi minyak kat air keruh. Okay, ni nak terus direct ke Visit Senawang. Lepas tu baru aku buka map pun. Okay, stay tune. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Jangan skip like. Laju. Ini yang 335 pun laju. Right guys, sekarang jam pukul 12.05. Kita orang dah sampai Senawang. Depan tu 1 kilo lagi, sesen kereta api Senawang. Okay, alhamdulillah motor dalam keadaan yang cemerlang. Alhamdulillah, semua motor cemerlang. Saya gerak dulu. Kau tak kena tinggal. So motor baru guys. Sebelum ni dia pakai MT25. Sekarang dia dah beralih arah, berubah angin kepada QJ Motor Forest 350. Semau itu warnanya. Dia berhasil beli motor ni. Dia teracun dengan aku masa pergi Sabak berenam tu hari. Next year. Petong baru. Ini petong baru. Belum punya ni. So depan kita nak pergi makan. Makan tengah hari lah. Lepas tu kita nak lalu Temiang, terus ke Jana Baik lah. Cuaca alhamdulillah daripada Johor sampai Melaka tak hujan. Alhamdulillah ha. So tempat kita nak makan tengah hari ni makanan kampung lah. Nama pun Warung Selera Kampung. Depan ni je lagi 7 kilo. Tak jauh pun. Okey lah ni. Sikit lagi sampai. Kita makan-makan dulu. Sampai sini nak ke Jana Baik dah tak jauh. Dah boleh chill-chill. Lagi pun jalan Warung Selera Kampung. Jalan bukan highway, full highway. Lagi 1 jam 56 minit je. Tu aku boleh tinggal tengok. Lagi pun tak main jalan besar. Ini kampung. Ini adjuster chain nak tukar semalam. Satu valve tube tukar semalam. Kata aku keraskan mono. Lembut sangat. Biar je yuk tadi lah. Balik cepat. Dia besok boleh tak? Besok pergi KL tu sudah. Ui, PG1. Geng-geng motor apa cafe racer ke apa panggil retro ah. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pukul 12.35. 12.35. Kita orang nak makan dekat Warung Selera Kampung. Tapi malangnya tutup. Kata Bona buka. Ini dah orang cakap dah. Buka ke nak Idman? Buka ke nak Idman? Dah cek buka katanya. Ini ada apa?
Kau tengok kat tu buka katanya. Si ayam Hainan. Si ayam Hainan. So kedai tu tutup. Kita terpaksa ubah plan lah. Kan nasi ayam Hainan Kalina. Sini nampak nice juga tempat dia. Dia signature dia nasi ayam dengan nasi itik. Kita try. Mana tu sedap kan? Okay guys. Nah, ini nasi ayam Kalina. Air kelapa. Ni 9 panas tu. 12.40. Nasi ayam. Ingat dapat makan daging salai. Encik, air ni dia kena main dulu. Mana ayam? Air smooth. Air
kata dah masuk dah. Dekat tak nak tahu. Aku Big aku terus. Aja. Ha? Buat jadi baik. Jangan masuk tempat tadi je. Jangan masuk tadi tu. Kenapa jumpa tempat tadi Aduh ai. Sudah tak boleh keluar. Bukan scam. Ganggu jauh. Apa sudah? Wah, baik. Menang hujan sampai. Hei, Semua asalnya yang naik dengan betul je tu. Baik. Tak kunci jap. Okay guys, sekarang alhamdulillah pukul ada drama. Sekarang jam pukul 4.20. 4.20. Bang, kunci nak minta mana bang? Ke boleh buka je? Tak ada bagi password lagi? Tak ada. Abang nak bayar bil belum? Belum. Boleh Bayar deposit je. Kita bayar bil dulu je. Sekarang kita dah sampai chalet kita. Banyak drama ini. 4.20 sampai. Banyak sesat. Kita dah sampai dah. Aduh, kecoh lah. Aduh. Cari dekat sana. Okey. Cuma motor tu abang Norman mana? Kalau tak abang cerita okey tu. Takut besok orang dah. Besok dah abang Norman besok penuh. Oh, bila? Budak nak mandi apa ke kan? Tahu faham. Abang tu kan tumbang. Ni semua penuh ni, bang. Untuk hari ni dua pintu je. Satu bawa penuh. Oh. Ini abang satu dengan satu yang lain kosong. Satu besok ni. Baik, esok pagi pun kita keluar pagi-pagi dah. Right guys, kita review pasal luar tu. Korang tengok mantap. Tengah hujan ni. Aku bagi sekilas lalu lah. Depan ni korang punya belum cakap dah boleh buka. Ni kolam. Di kanan ada kolam. Itu depan chalet kita orang. Ini sungai. Mantap. Tapi sekarang ni hujan. Kita nak rehat-rehatkan badan dulu. Right, nanti kita sambung balik. Madu. Bagilah bang. Madu ori. 3 botol satu bang boleh? 3 botol satu. Boleh? Cuba buka. Boleh. 21. Kau nak? Mau saya satu. Nanti tu agak aku. Nanti mat. Cuba bagi. Macam mana bang? Kau pegang. Ori dari ladang. Tak kat rumah. Yang kat rumah dulu lah. Nanti konkrit lah kat Cimat. Nak ambil tu? Tak kat rumah. Simpan nanti jatuh. Gabuk tak nak. Kapok pecah ni. Baru keluar chalet dah ni. Dah keluar duit. Mari madu ori ni. Memang ori bawa ambil. Alang-alang kat rumah tak ada madu. Ni sekali. So guys, sekarang jam pukul 6.20 petang. Sampai tadi pukul 4.20. Kita orang sampai chalet apa semua. Aku tak nak tidur, tapi aku tidur je lah. Pasal aku banyak kerja nak kena buat nanti malam. So aku tidur je dulu. So diorang siap-siap. Sekarang nak pergi cari barang untuk makan malam. Tak tahu nak goreng ke nak bakar ke. Tak buang air belakang ni Buang basah kat sini. Tak kena lah. Okey, jalan. Dia nak gimana? Kau ikut je. Depan tu. Okay guys, sekarang ni kita orang kat warung Mat Kuda. Kuda tak ada. Sini ada roti canai, goreng-goreng. Kita orang ngeteng-ngeteng sini lah. Alright. Okay guys, ada masalah sikit lah. Tadi mungkin dekat air keruh kot.
perasan apa. Aku rasa macam ada bunyi-bunyi. And then aku syak lancar rantai, tapi bunyi tu memang kuat. Aku cek rantai macam okey, tak ada apa pun. Sekali ni macam skru dia dah tanggal. Mungkin semalam aku bukan tukar, aku adjust mono aku lembut, aku keraskan pasal mono aku adjustable. Jadinya aku rasa mungkin komen tu dia lupa nak ikat. Mungkin dia ada buka benda ni, lepas tu dia lupa nak ikat. Nasib baik tak ada apa lah. Cemat lah perasan dia pijak benda ni, jadi benda ni ke bawah kan. Tengoklah nanti kita cari bengkel. Cari bengkel dulu nanti. Alright. So ni warung mak kuda. Ini ada roti canai. Ada tukar tembak apa? Ini roti canai, gandar baik. Ya, mantap. Ini Malaysia paling sedap. Gandar baik roti canai. Ni jalan utama ni. Terus nampak muka dia. Roti canai, roti sardin. Macam ada. Mantap. Roti sardin. Kita makan dulu. Sekarang jam pukul 7 lah. Kita orang ngetes sebenarnya. Jadi nak cari barang nak goreng-goreng kot. Beli jajan. Okay, kita sambung balik. Okay guys, sekarang ni aku dekat Figi Cafe. Okay, Figi Cafe. So kita orang nak makan malam dekat sini. So kita orang nak makan malam dekat sini. Dia punya environment dia memang cantik lah, estetik lah. Tapi dia punya signature western lah. Signature dia western. Sini tak ramai orang. Okay. So menu-menu dia ni dia western banyak. Harga boleh dengar lah. Harga boleh dengar. Stiker je tak dapat, dah letak. Pasal aku lupa nak buat stiker kan. Ruginya tak buat stiker. Aduh guys. Silap. Okay. So sekarang jam menunjukkan pukul 10.30. Ya ke? Baru 9. 9.30 malam. So kita makan western kat sini. So esok kita nak banyak nak berjalan. Nak pergi Lemah Toki atau ambil gambar kat mana-mana yang kita rasa macam view cantik-cantik kan. Kita pergi merantau naik atas. Tambah horsepower kat atas. Cuma menuntut ilmu. Benda simple ada. So sekarang ni tunggu seorang lagi. Dia on the way lah. Kita rehat-rehat, esok kita jalan. Kita mandi-mandi. Air tak dalam. Tapi air tak dalam sangat lah. Sekadar nak rendam-rendam kaki boleh lah. Pasal kita dekat bawah. Kalau dekat atas mungkin dalam kot kan. Tak tahu lah. Yang satu dekat atas dah penuh, full booking. Pasal kita orang pergi ni time cuti sekolah. Silapnya itulah. Memang tak ada luck. Okay guys, burger. Makan malam. Woi, makan malam dia memang drill lah. Ui, nasi goreng. Mi goreng apa kat Gudang ada. Fish and chip, mantap. Ui, nasi goreng apa yang dekat Aboy ada. Sedap. Okay guys, ini makan malam kita orang. Ini memang signature sini. Memang inilah biasalah goreng-goreng. Tapi banyak, portion dia banyak. Itu banyak gila. Ini pun banyak ni kentang dia ni. Portion dia besar. Kena dengan harga. Air tak sampai lagi. Masalahnya air tak sampai lagi. Sedap je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh lah. Air tak sampai lagi. Dia punya ni
portion sikit. Lepas tu Sikit? ada ketam. Ui, banyak ni tu. Ada ketam, ada sotong. Okey lah. Nak banyak macam mana Portion ni macam ni tak banyak. Okay, kita makan hotel kan mana banyak. Makan sikit je. Kalau lapar ambil nasi aku ni tak boleh. Astagfirullahaladzim. Gaduh pula. Ini rasa 3 suap je ni. Kita orang makan hotel 3 suap je. Dia suap. Amal sehari makan satu tray. Breakfast Best tu Amal sehari. Sedap. Seminggu makan free. Mana tadi? Hari layang. Cuak lah.